Dalam era digital ini, pendidikan negara ini semakin berkembang seiring kemajuan teknologi. Bahan digital ini adalah satu alat yang amat penting dalam memperkasa pendidikan di Malaysia. Dari pembelajaran dalam talian sehinggalah kepada aplikasi interaktif, bahan digital ini memainkan peranan penting dalam membuka peluang kepada pelajar untuk mengakses ilmu pengetahuan tanpa batasan. Dalam bilik darjah, guru kini tidak lagi hanya bergantung kepada buku teks tradisional. Sebaliknya, mereka menggunakan bahan digital seperti video, animasi dan pembentangan interaktif untuk menarik minat pelajar. Pentingnya bahan digital tidak terbatas kepada pelajar di bandar. Inisiatif seperti komputer riba, percuma dan pembelajaran jarak jauh telah memberi peluang kepada pelajar di kawasan luar bandar untuk menikmati pendidikan yang setaraf dengan mereka yang berada di bandar. Statistik menunjukkan peningkatan pesat dalam penggunaan bahan digital dalam pendidikan. Ini bukan sahaja memberi kemudahan tetapi juga memperluas aksesibiliti kepada pendidikan berkualiti bagi semua pelajar di negara ini. Sebagai sebuah negara yang kaya dengan pelbagai budaya dan etnik, pendidikan digital memberikan peluang yang sama rata kepada setiap lapisan masyarakat untuk memperoleh ilmu. Dari kawasan bandar ke luar bandar, semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk berjaya. Dengan segala kemudahan ini, kita dapat melihat bagaimana bahan digital bukan sahaja memperkasa pendidikan negara, tetapi juga membentuk masa depan yang lebih cerah dan penuh peluang bagi generasi akan datang. Pendidikan adalah hak setiap individu. Dengan memanfaatkan bahan digital, kita dapat memastikan pendidikan yang lebih inklusif, berkualiti dan berdaya saing bagi semua rakyat Malaysia. Bersama bahan digital, kita boleh mencapai impian, mengatasi cabaran dan membuka pintu kejayaan. Pendidikan negara yang lebih cemerlang bermula dengan kita. Dua, satu.